Okay, so let's go to the first one. Okay, so kita pergi pada case yang pertama, sama power atas dan bawah. Okay, so kalau kita tengok pun, kan X kuasa 1, ni pun X kuasa 1 juga. So, sama power lah atas dengan bawah. Okay, so kita first kali kita cari dia punya vertical asymptote dulu. So, untuk kita cari vertical asymptote, macam saya cerita tadi, kita rujuk kepada apa? Nilai yang buat function tersebut undefined ataupun tak exist ataupun error ke apa. Okay, so bila kita ada rational function, kita kena faham, kita tak nak bawah ni sama dengan kosong. Okay, so bila ada nilai yang boleh buat bawah ni sama dengan kosong, itulah dia vertical asymptote. Therefore, untuk vertical asymptote, saya buat begini VA ataupun ringkasan bagi vertical asymptote adalah sama dengan 3x tambah 2 sama dengan kosong. Maka X adalah sama dengan negatif 2/3. Itulah dia vertical asymptote. Vertical asymptote memang senang. Itu je jawapan dia. Kalau dia ada kuasa 2, dia ada 2 nilai lah. Kan? Kuasa 3 ada 3 nilai and so on. Okay? So maknanya kalau kita cuba nak plot, ni graf kita. Okay? Asymptote tu somewhere around here lah. Okay, di mana X adalah sama dengan negatif 2/3. Okay, so maknanya graf kita nanti behavior dia mungkin macam ni lah kot. Mungkin macam ni, mungkin macam ni. Tapi dia tak akan melangkau asymptote tu. Okay, so settle untuk vertical asymptote. Kita pergi kepada horizontal asymptote. So untuk case horizontal asymptote ni akan ada 2 jalan kerja. Sebab kita kena buat approaching positive infinity dengan negative infinity. Okay, so kita buat satu-satu. First kita buat yang approaching positive infinity dulu. X menghampiri positive infinity. Function dia adalah 4x minus 5 over 3x plus 2. Okay, so this is how you do it. Kita akan faktorkan X kuasa terbesar untuk atas dengan untuk bawah. Separately, individually. Okay, so dia akan jadi macam ni lah roughly. Dia akan jadi limit. Kita tulis limit ni sebab kita tak apply limit lagi. So limit approaching positive infinity, saya faktorkan X, maka dekat atas tu akan jadi 4 tolak 5/X. Manakala untuk yang bawah pula, dia akan jadi X, lepas tu 3 tambah 2/X. Okay. Selepas itu, kita boleh cancelkan X atas dengan X bawah ini. Maka tinggallah function dia, iaitu X approaching positive infinity untuk 4 minus 5 over X over 3 plus 2 over X. Okay, now we are going to apply the limit. Okay, sebelum saya apply limit tu, saya nak explain something. Bila kita apply limit, so saya tulis macam ni lah lebih kurang. Bila kita apply limit, dia akan jadi 5 over infinity. Okay, nak bagi faham benda ni macam ni. Infinity is a very large number that cannot be written as a number. Okay, kalau awak boleh terfikir satu nombor, contohnya macam 99999 kuasa 999, it is not infinity yet. Okay, there's a reason kenapa infinity tu punya simbol adalah begitu, kenapa dia represented as symbol. It's because dia adalah a very large number yang awak tak boleh tulis dalam bentuk nombor. Okay, so any number, doesn't matter how large, but you can write it as a number. 999 kuasa 99 benda jadah tu, dia masih sangat kecil berbanding infinity. Okay, so whenever you have a situation of macam ni, a number over infinity, kita sebenarnya sedang membahagikan satu nilai yang kecil terhadap satu nilai yang sangat besar. Okay, so kita boleh katakan ini akan jadi approaching kosong. Saya bagi contoh mudah. Awak ada pizza personal yang seorang boleh makan tu. Awak beli pizza personal, awak share satu asasi. Ada 956 student kalau tak silap. Kan? Awak akan dapat a very small pieces, kalau awak dapat lah. Kan? Tapi a very small pieces yang bila awak dapat pun awak akan cakap macam ni baik tak payah dapat, sama je. Macam tak dapat je kan? Sama lah. Okay? Awak dapat, tapi sebenarnya dia practically nothing. Kosong. Sama lah macam ni. A number divided with a very large number, it is very close to zero. So senang cerita zero je lah. So, berbalik kepada ni. So, bila kita apply infinity, maksudnya apa jadi tau? Maksudnya, 5 over X ni akan jadi kosong, 2 over X pun akan jadi kosong.
Sebab tu kita faktorkan begini supaya kita nak wujudkan situasi a number over x. Supaya that expression can be eliminated. Sebab dia jadi kosong. Selepas kita apply limit x approaching positive infinity, sebenarnya positif ke negative infinity ke sama je. Bila awak ada satu nombor bahagi dengan suatu nombor yang sangat besar, dia jadi kosong. Kosong tak ada positif negatif. Kosong is kosong. Some may argue kosong is positif. Tak apa. Kosong is positif. Tetapi tidak ada negatif kosong. So kosong is kosong. So now, 5 per x jadi kosong, 2 per x pun jadi kosong, tinggallah 4 per 3 sahaja. Maka itulah jawapannya untuk limit x menghampiri positif infinity. So kalau kita buat x approaching negative infinity pun sebenarnya sama je. Macam saya cakap tadi lah. Negative infinity pun is still 5 over a very large number, dia akan jadi 0 juga. So maknanya limit x menghampiri positif infinity sama juga dengan limit x menghampiri negative infinity. So jawapannya memang satu je lah, iaitu 4 per 3. Maknanya kat sini, kalau katakan soalan macam ni keluar, awak jangan tinggalkan 4 per 3 ni sebagai jawapan. Because 4 per 3 ni adalah jawapan kepada limit. So awak keluarkan 4 per 3 ni, tulis balik sebagai horizontal asymptote adalah y sama dengan 4 per 3. So, jangan tinggalkan jawapan begini. Tuliskan begini. Y equals to. Apa nilai yang awak dapat tadi? Kalau negative infinity dengan positive infinity dapat lain-lain, maka ada dua nilai y lah. Y sama dengan something dan y sama dengan something. Itu more on that, on later punya example. So sekarang ni saya nak cerita sikit. Untuk kes sama power atas bawah, memang jawapan dia adalah suatu nombor. Dia memang awak akan dapat nombor, awak tak akan dapat zero, awak tak akan dapat infinity ataupun negative infinity. So that's when you have a case of similar power atas bawah, your answer will always be a number yang bukan zero. Ni cara yang panjang. How do you want to check kalau jalan kerja awak tu betul ke tak? Jawapan tu betul ke tak? Ini cheat. Tapi jangan menggunakan kaedah ni. Kaedah ni sekadar untuk double check saja. Awak sih kena tunjuk jalan kerja ni. Cuma cheat dia adalah untuk awak confirmkan betul ke 4 per 3 ni jawapan. Jom kita tengok balik soalan. Soalan dia adalah 4x per 3x. Sekarang saya highlight 4x iaitu yang kuasa paling besar ke atas dengan kuasa paling besar kat bawah. So kita dapat apa? Bila kita highlight, kita dapat 4x per 3x kan? Cancel, jadilah 4 per 3. Sama tak? Sama. So awak guna kaedah shortcut ni just untuk double check jawapan betul ke tak.